Pembudayaan keseronokan bekerja bermula dari kita, Pak Nel. Dan kita bersama dengan yang berusaha Dr. Abdul Jalil bin Hassan, pengarah bahagian pengurusan psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam. Apa sebenarnya yang akan dilakukan untuk memastikan bahawa keseronokan bekerja ini dilaksanakan? Apa yang kita dah laksanakan di peringkat JPA, kita dah keluarkan cara garis panduan. Ini kita galakkan semua orang untuk buat cara sendiri, kaedah sendiri, inisiatif sendiri. Buatlah aktiviti yang boleh mendorong keseronokan bekerja. Kita dah buat coffee bee sebenarnya, coffee break. Duduk, minum sambil santai-santai. Tapi pendekatan muda ni. Ya, tapi buatlah perbincangan yang agak berisi. Jadi sambil minum, mungkin duduk dalam bean bag dan sebagainya tu, sambil kita bincang tentang kerja. Jadi kita akan rasa lebih seronok. Standing meeting dan sebagainya lebih efektif. Kita tak duduk dalam bilik mesyuarat kan, sambil-sambil minum, berdiri-berdiri, lepas tu sembang-sembang. Dah dapat idea. Itu keseronokannya. Kalau terlalu strict, kita tahu, okay, meeting dalam bilik meeting, lepas tu dengan duduk, time pukul 9, kadang pukul 6.30 dah meeting contoh. Semua dah benda baru. Kalau bercakap dengan mesin, kita bercakap dengan ChatGPT. Jadi benda tu dah boleh diterima.